US government announce partial shutdown selepas Kongres tak dapat agree on budget. Okey, ini bukanlah pertama kali perkara ini berlaku sebab sebelum ni pun pernah berlaku. Tak salah saya tahun 2018 atau 2019, iaitu lebih kurang 6 tahun lepas. Shutdown ni bukanlah bermaksud semua benda tutup macam kita tutup laptop ataupun mobile phones. Ia bermaksud banyak services akan slow down ataupun akan stop. Jadi siapa sebenarnya yang terkesan dengan shutdown ini? Okey, banyak yang terkesan adalah federal workers. Diorang ni mungkin terpaksa kerja tanpa gaji atau pembayaran gaji yang lewat. National parks kemungkinan akan ditutup. Dan orang-orang yang bekerja contohnya dalam bidang membuat pasport, permit dan sebagainya, mungkin benda-benda tu semua akan delete. Selain itu, mereka yang bekerja dalam bidang essential services juga akan terkesan. Bidang seperti military, security border control, air traffic dan sebagainya. Semua ini akan berjalan, tetapi mereka akan lewat mendapat gaji. Terdapat juga urut-urut yang mengatakan bahawa Donald Trump kemungkinan akan mengambil peluang ini untuk membuang pekerja-pekerja government, terutama yang bekerja dalam bidang yang dia rasa tidak perlu.